Soalan percubaan SPM 2022 MRSM nombor 8. Raja 8.1 menunjukkan seorang atlet dengan jisim 60 kg dalam acara lompat tinggi. Jisim 60 kg. Jisim M sama dengan 60 kg. Soalan A. Tandakan untuk jawapan yang betul dalam petak yang disediakan. Daya impuls adalah. Apakah maksud daya impuls? Kalau kamu tak ingat, kamu boleh lihat daripada sini. M sama dengan MA. Daya impuls merupakan salah satu jenis daya. Jadi F sama dengan MA. Jadi dari sini, apakah A? A adalah V tolak U per T. A pecutan. Rumus untuk pecutan, H laju akhir tolak H laju awal per masa. Jadi kembangkan di sini MV tolak MU per T. Kalau ada per T, bermaksud kadar. MV tolak MU, MV, jisim darabkan dengan H laju, ini adalah momentum. Maksudnya di sini kadar perubahan momentum. Momentum akhir tolak momentum awal. Jadi perubahan momentum per T kadar. Jadi jawapan kadar perubahan momentum. Soalan B. Hal laju atlet sejurus sebelum sentuh tilam adalah 5 ms-1 dan masa impak adalah 0.8 saat. Hitungkan daya impuls yang bertindak ke atas atlet tersebut. Jadi rumus tadi, daya impuls adalah MV tolak MU per T. Jisim tadi adalah sama dengan 60 kg. Okey. Sebelum sentuh tilam adalah 5. Ini merupakan hal laju awal. Hal laju akhir kosong sebab dia berhenti. Masa impak T 0.8 saat. Kalau untuk soalan kiraan seperti ini, anda mesti nak tuliskan semua maklumat yang dari soalan, kemudian baru ganti masuk ke dalam. 60 V sama dengan 0 tolak 60 darab dengan 5 bahagi dengan masa 0.8. Jadi akan dapat jawapan negatif 375. Unit untuk daya Newton. Soalan C. Cadangkan modifikasi yang boleh dibuat supaya atlet tidak mengalami sebarang kecederaan berdasarkan aspek tersebut. Jadi, kamu tak boleh ulang soalan mengalami sebarang kecederaan. Tidak boleh ulang soalan ke dalam jawapan anda. Soalan C1. Ketebalan tilam. Tilam nak lebih tebal. Kenapa nak lebih tebal? Masa impak
yang lebih panjang. Okey, di sini sebelum tu pun sudah ada sebutan tentang masa impak. Jadi sekarang nak masa impak yang lebih panjang. Okey, atau lagi. Okey, kenapa nak masa impak yang lebih panjang? Boleh mengurangkan daya impuls. Salah satu jawapan. Soalan 2, bahan untuk tilam. Kamu boleh tuliskan jawapan kertas atau latex atau kapas atau sponge. Sebabnya sama dengan yang soalan 1. Masa impak yang lebih panjang mengurangkan daya impuls. Okey, soalan nombor 3. Luas permukaan tilam lebih besar atau boleh tulis lebih luas. Di sini galakkan tuliskan lebih. Gunakan perkataan lebih. Jangan tulis luas, jangan tuliskan besar sahaja. Okey, sebabnya lebih banyak ruang untuk mendarat, mengelak daripada jatuh ke lantai apabila melantun.